hanya kerana usus bermasalah, tuan habis 2 juta. Usus masalah. Ya Allah. Maksudnya dia punya pertumbuhan tu dia ada di hujung. Ada di hujung. Punggung. Lepas tu ikat stoma bag. Bila banyak doktor yang tak pakar ni, Hospital tak dia mau. nanti potong. Pakai Maksudnya bag dia nanti ikat. Dia ikat dan Punggung tu jadi kita najis semua keluar stoma bag kan. Tapi doktor ni dia boleh sambung balik. Ish no. Di hujung, semua pun di hujung. Dia berjanji. Dia kata dia boleh buat. Ish. Dia buat dah. Ilmu Allah ni luas. Stres. Banyak Hebatnya. Akhir sekali buat dan berjaya. Alhamdulillah saya ada lagi lah. Tapi habis 2 juta. Mana lebih kurang semua tu lah. Pasal ada ulang alik. Ya. Nasib baik saya pun ada coverage insurance. Insurance sikit. Ya ke? Duit sendiri pun. Nampak InsyaAllah. buat kemo, balik-balik petak-petak jadi serangan jantung. Saya tak boleh ni. Ui. Saya buat kemo sekali. Tak boleh. Doktor berkata turun minum air nyok. Saya ambil balik seminggu saya tak minum air nyok. Dia kata, ya. Kata hari itu teringat kita beli pipi lah, minum pipi air nyok. Dah seminggu lah kan. Minum air nyok. Mungkin daripada saya duduk sedut tu, masa tu kena jantung. Allah. Sedut bawah itu. Saya buat kata hari. Aduh. Dia ingat tak apa. Kan? Kena berhenti. Tu jadi 4 tahun saya proses saya pasal bila kena jantung buat stand, 2 stand ni. Dia kena rehat untuk kanser tu. 1 tahun. Ya Allah. Ubat ni tu jantung tu. Ya Ulang Allah. alik Kuala Lumpur tu Ya macam Allah. Macam rumah sendiri. Macam dipekan. Ada sekali masa tu sewa rumah mana. Saya nak kena buat radioterapi tu bulan. Sewa. InsyaAllah. Ada satu pelanggan saya, dia doktor pakar. Tak kahwin. Tak kahwin. Umur 46. Waktu jumpa saya tu umur 46. Sudah ni dah lain dah. Laki. Tak kahwin. Kenapa? Bila dia sibuk, dia kelang kabut, air kencing dia akan keluar 2 titik. Tu je. Dia berubat seluruh Malaysia dah. Sampai ke Perancis dia berubat. Dari segi medical. Ya, segi medical. Modern ni lah. Ya. Jadi dia, sebab tu dia rendah diri, dia tak mau kahwin. Saya tanya, kenapa doktor tak mau kahwin? Saya malu Ustaz ni. Kejap keluar. Bila sibuk sikit keluar air kencing. Maksudnya dia tak boleh stres ke nak, dia sibuk lah. Jadi saya berubat merata dah Ustaz, dia sampai ke Perancis dia cakap. Allah Ta'ala izin, dia makan madu, tak habis 1000 pun. Bulan pertama makan, bulan kedua, bulan ketiga, tak ada dah Ustaz. Tak ada, lepas tu hak ni kuat Ustaz. Baru ni tak Saya kena kahwin Ustaz. Kena kahwin, baru kahwin. Padahal berubat seluruh dunia dah. Tu kata ajaibnya. Dia main nak jadi rezeki. Nak jadi rezeki dan ajaibnya janji Allah. Kan, penawat segala penyakit kepada manusia kan. Penawat kepada manusia. Macam saya ke Cimane, mana ada ubat dulu Cimane. Kiok dulu. Tapi itu yang saya duk kata Allah ni maha baik tu. Itu cara boleh cakap kan. Jadi inilah kali pertama saya dengar untuk merawat satu benda yang sedikit kan di hujung usus, tetapi 2 juta ialah pengurusan lah, maksudnya pengurusan semua lah, campur-campur kesihatan lah. Nak ceritanya berharganya kesihatan ni. Ada pelanggan saya 600,000 rawat sihir 32 tahun dah. 600,000 dah habis. Itu sihir. Ini ya Allah uniknya. Kanser dengan jantung lah. Doktor pun tolong cek juga sebab apa betul kat MBI kan. Ya Allah. Tak apa. Tak ikut sihir ke apa-apa.